Daun semalu berduri halus, tempat hinggap si rama-rama. Bicara buku berisi tulus, menjadi panduan sepanjang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Ashifah Damia binti Muhammad Faisul dan saya berusia 14 tahun. Saya merupakan anak didik dari SMK Bertam Indah, Kepala Batas Pulau Pinang. Pada hari ini saya bersama anda akan mengolah, mendalami dan memahami buku yang bertajuk 1000 Impian karya Bonanza Distributor Sdn Bhd. Buku ini setebal 108 muka surat dan mengandungi 10 isi kandungan. Misalnya, pengenalan cita-cita, bidang kewangan, bidang komunikasi dan banyak lagi. Pengenalan cita-cita merujuk kepada hasrat atau impian seseorang yang ingin dicapai pada masa hadapan. Bagi golongan remaja, cita-cita memainkan peranan penting dalam membentuk identiti, motivasi dan hala tuju kehidupan. Justru itu, pelbagai pilihan kerjaya yang dapat membuka minda mereka supaya memilih dalam bidang yang diminati masing-masing. Seterusnya, bidang kewangan. Bidang kewangan merujuk kepada pengurusan wang, pelaburan dan perbankan. Ia memainkan peranan penting dalam sesebuah ekonomi negara. Bidang kewangan juga sangat memainkan peranan penting kerana terhadap tenaga kerja yang mahir dalam pengurusan wang di sektor awam. Bidang komunikasi. Bidang komunikasi pula melibatkan proses penyampaian secara berkesan melalui pelbagai cara iaitu medium lisan, tulisan dan digital. Akhir kata, memberi pendedahan awal kepada remaja dapat membantu mereka merancang masa depan yang lebih cerah. Cita-cita dan kejayaan juga merupakan ciri-ciri yang saling berhubungan. Dengan ini, saya sudahi bicara buku saya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.